Alhamdulillah, kembali kita pada kuliah kita. Masih lagi Allah izin kita hadir, masih lagi Allah beri limpah kurnia, pilih oleh Allah pada kita yang kekal hadir, ikuti pengajian kita, mudah-mudahan dapat kekal sampai ke habis. Kembali kita pada kitab mana sambung? Kita dah masuk dah bahagian solat. Lepas ada pada permulaan tu kan. Untuk fasal yang pertama bagi kitab solat. Fasal yang pertama bagi kitab solat. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin ila aqal. Fasal bermula sebab hadas kecil. Itu 4 perkara, iaitulah yang membatalkan air sembahyang. Dia terus start lepas dah sebut atas tu tentang solat, masuk tentang hadas. Hadas kecil. Dia terus lompat ni, dia masuk terus ambil yang paling penting, hadas, benda yang berlaku yang diiktibarkan sebagai najis yang boleh membatalkan wuduk dan membatalkan solat. Dan ada 2 jenis, satu hadas kecil dan satu hadas besar. Dan sekarang kita masuk hadas yang kecil, itu 4. Pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan, qabul atau dubur. Yang lain daripada mani dirinya, yang mula-mulanya keluarnya. Apa saja benda yang keluar daripada 2 kemaluan, di mana 2 kemaluan tu berada di tempat yang sepatutnya, yang adat. Jadi kalau kata berlakulah takdir Allah, seorang tu keluar pula kemaluan lain di tempat yang bukan sepatutnya, maka itu tak dikira. Ada kalau penyakit lahir dah ada, kemaluannya atas pusat. Dia orang letak dia punya kawasan dia pastikan antara pusat lutut situ. Selama mana-mana kemaluan yang ada bahagian tu, maka diiktibarkan itu termasuk hadas kecil. Kalau dia keluar. Jadi kalau dia atas tu, atas pusat keluar juga, maka tak diiktibar itu hadas kecil, walau mungkin baunya sama, warnanya sama, tetap itu dihukumkan air najis, air biasa, bukan air hadas. Maknanya tak batal wudu. Dan keluarnya pula bukan daripada air mani. Air ada jenis. Selain air mani, dia ada air mazi. Air mazi itu najis. Dia kena basuh. Air mani itu tidak. Pertama. Yang kedua, bersentuh 2 kulit laki-laki dan perempuan yang haram berkah, yang harus berkahwin antara keduanya, dan sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia. Tu poin dia tu. Pertama, sentuh apa? 2 kulit. Aku fahamlah, kena kulit. Bila kata kulit, kalau berlapik, tak adalah, tak kena kulit. Dan bila kata kulit, maka bukan daripada selain kulit. Apa itu selain kulit? Rambut, bulu mata, bulu roma, biji mata, gigi, kuku. Itu semua bukan kulit. Maka kalau sentuh, ia tak batal.
Lepas tu yang membatalkan wuduk tu ialah kulit tu. Sentuhan kulit terhadap kulit. Kulit terhadap kulit. Di sinilah kita akan dapat sesuatu bila kelebihan itu nak tahu di sebalik suruhan dan sebalik larangan itu ada rahsia tersembunyi, ada hikmah yang tersembunyi. Jadi bayangkan ni wuduk ni, nak solat ni. Jadi kalau ada banyak list-list ni benda yang boleh membatalkan wuduk sampai boleh membatalkan solat, bermakna larangan ni bukan larangan biasa. Ni melibatkan batin. Jadi sentuhan kulit sama kulit tu ada kesan sampingan. Bila kata sampai tahap boleh membatalkan wuduk, boleh membatalkan wuduk. Sentuhan itu faham. Jadi itu ada sentuhan yang dapat menambahkan iman, ada juga sentuhan yang boleh merosakkan iman. Sentuhan yang memang patut membawa energi, tenaga positif, itu sentuhan-sentuhan yang memang dituntut, seperti bersalaman. Bersalaman antara sama-sama mahram lah. Jadi salam tu benda yang special tu, bukan benda biasa-biasa. Betul patutlah jadi hukum sunat. Bersalaman tu hukumnya sunat. Jangan kita abaikan, jangan kita pandang remeh. Nampak? Itu sentuh manusia. Itu bila sentuh manusia tu ada kesan, jadi sentuh selain manusia. Mesti juga ada efeknya. Sentuh benda-benda, barang-barang. Ada yang sentuhan tu boleh membawa kebaikan, ada sentuhan yang tidak membawa kebaikan. Orang yang hati punya dalaman dia tu memang dah ada energi tinggi, dia sentuh sesuatu tu, dia mudah trigger, dia dapat rasa. Sentuh kubur, sentuh gambar. Itu bergantung kepada hati dia punya level dalaman dia tu. Kadang-kadang ada orang sentuh tu, dia sentuh baju atas masing-masing keadaan. Bukan semestinya pada bab agama, bab dunia pun bila ada ni dalaman tu, dia punya memori sangat tinggi, kenangan dia sangat tinggi, dia sentuh baju, dia nangis. Orang yang tak ada tu biasa kan? Itu masing-masing. Maka orang yang hatinya ada Rasulullah, maka dia sentuh apa-apa pakaian yang itulah datang daripada Rasulullah. Macam mana pula tu? Tangisan kerinduan daripada Rasulullah. Orang yang hatinya ada rindu Kaabah, maka dia sentuh kiswah. Apa rasa tu? Itu tengok sentuhan di sini. Bila sini tu belajar. Ni yang boleh ambil faedah ni. Sama lah dalam kalau kata larangan pada ilmu-ilmu yang lain, yang batin lah, yang contoh macam buat sihir. Antara benda yang kita boleh belajar, itu mah juga belajar ambil faedah daripada orang yang mungkin dah pernah belajar sihir. Tengoklah sendiri, apakah pantang larang yang sihir yang jahat ni. Itu akan nampaklah betapa powernya pula ibadat kita. Ini kulit lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin ni mazhab kita. Poin dia tu, lelaki perempuan ni yang dia boleh berkahwin. Maknanya ada makna lain pula lah efeknya. Kalau ni maknanya ni boleh batal wuduk. Maknanya kalau yang tak berkahwin tak batal wuduk walau sentuh. Ni yang negatif ni, ni tak elok kan, maknanya boleh batal wuduk. Maknanya lawan ni tu disentuh lelaki perempuan yang bukan mahram, sengaja.
Yang boleh berkahwin dengan dia. Poin dia boleh berkahwin. Susah tak kahwin, mungkin macam payah tu tak masuk. Penting boleh berkahwin. Maka termasuklah lelaki orang. Poin dia, kita boleh kahwin ada, cuma mungkin cara tu kena banyak lah kan. Dia cerai dulu. Poin dia boleh tak? Yes, dia boleh berkahwin dengan tu. Itulah poinnya, dia poin sini, dia ambil poin yang paling pertama. Sini, faham, kias sendiri semua. Tanpa dia sebut satu-satu. Jadi siapa sahaja yang kita boleh berkahwin dengan dia, walau sekarang tak boleh lah, dia ada jalan untuk kita boleh berkahwin dia, maka itu batal wuduknya. Batal wuduk, lagi haram sentuh. Lagi haram sentuh. Ini dalam bab keluarga yang besar, yang bercampur aduk, kena tahu tu. Jangan main ikut salam je. Bila mana keluarga tu dah banyak, sampai adanya tiri, adanya nenek tiri, ni dah besar tu, dah campur-campur. Kena perhati tu. Bukan main salam je asal tak apa tua. Ni bukan masa tua-tua. Ingat sentuhan tu bukan sekadar ni bab wuduk, boleh melemahkan tenaga, boleh melemahkan iman. Itu juga antara punca kamu solat tak khusyuk. Maka pandang luas, bukan pandang nafsu ke. Ingat sentuhan tu boleh memberi kebaikan, makna boleh membantu solat, membantu kekhusyukan. Maka lawan dia tu boleh merosakkan kekhusyukan. Jadi kena tahu tu macam mana tentang hubungan-hubungan semua, mana yang mahram, mana yang tidak. Ustaz, kalau dua lah saya dah tanya. Kalau orang tua yang kategori yang dia punya nafsu tetap ada, tapi dia tu macam dia sendiri yang kadang-kadang tu kan nafsu dia tetap ada juga. Itu jadi itu memang batal wuduk, sengaja atau tidak. Itu kalau suami isteri pun sengaja atau tidak, itu batal wuduk. Yang penting dia yakin sungguh tersentuh. Kalau kata suami tak yakin, mana ada tak rasa pun, tak ada lah dia kata. Itu yang harus berkahwin ada keduanya sampai pada umur. Umur pula tengok, maknanya umur pun ada kaitan. Walau sentuh dah, dan dia boleh kahwin kalau dia besar. Tapi sekarang dia umurnya bawah, tak batal wuduk. Apa dia bawah itu belum balik lagi, ada syarat tambahan. Bagi yang mungkin remaja tu, walau tak balik, kalau dia lambat, umurnya lelaki 12 tahun tu sepatutnya dah mesti dah balik lah. Balik atas dasar keluar air mani. Jadi itu dah, kalau contoh tu batal wuduk. Ada yang mungkin lambat tak keluar, jadi dia akan balik atas dasar umur 15 tahun. Jadi sepanjang 14, 13 tu tak batal wuduk. Tetapi ada tambahan situ, tengok kalau kata walau dia belum balik, tu yang diinginkan akan dia, tu poin kedua pula. Poin seterusnya pada umur yang diingin akan dia. Ni kalau bahasa kita panggil jambu, budak jambu. Laki tapi macam perempuan, lawa pula. Budak perempuan tapi macam laki, handsome pula, kacau. Maka itu batal wuduk walau dia belum balik. Nampak dia baru 9 tahun, tapi muka dia tu, ni laki ke perempuan apa jadinya. Nampak? Sampai nampak jelas, tak lain terpikat. Oh kacau. Walau dia tu belum balik, belum keluar haid, perempuan tu, sebab kira 9 tahun tu ialah ikut birthday pula, ikut tahun hijrah, bukan tahun Masihi. Jadi contoh dia birthday Jamadul Akhir, sekarang baru Muharram, tak sampai lagi, jadi belum sampai ke haid, confirm. Tapi muka dia dah macam, nampak?
Maka kita guru lelaki, nampak? Tak boleh sentuh dia. Main tiba asal pon dari 3, main sentuh dia. Batal wuduk kita. Nampak tu? Sama kalau guru perempuan, itu pelajar lelaki, darjah 3. Tapi tengoklah muka dia macam mana. Lelaki tapi sama macam perempuan ni muka dia, kening dia tebal, pula ada. Nampak dia punya bulu mata pun tebal, pekat pula tu. Tu biasa kalau budak macam tu memang handsome. Mana-mana budak yang punya kening dan bulu mata tebal, memang mudah nampak macam bukan handsome, lawa terus. Maka ini ustazah salam tu batal wuduk ustazah. Nampak. Tapi kalau itu haram, tengok kalau kata ustazah ada nafsu tak haram. Tapi batal. Kalau kata ustazah ada nafsu batal, lagi haram sentuh. Itu hati-hati bila mana kat sekolah biasa memang berbeza dan jantina. Jangan main semua main salam je. Okey, itu nombor 3. Yang keempat, hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Ni poin pertama tu sebut hilang. Akal dia hilang. Akal dia hilang. Jadi akal hilang ni memang normal tu lah sebab-sebab dia. Sama ada yang ada gila, akal hilang terus. Ataupun dia mabuk, akan hilang. Pitam, yang tu biasa dia tahu dah tu. Jadi dia ambil wuduk lah, kemudian dia mabuk, minum arak, mabuk. Maka batal wuduk dia ketika dia mabuk. Ataupun dia ambil wuduk dah, kemudian mari penyakit gila, maka batal wuduk dia. Atau pitam, tidur batal wuduk. Melainkan tidur yang tetap, dia tidur duduk yang tidak bergerak punggungnya. Maka ini tak batal wuduknya. Tidur yang sampai ke jatuh bawah tu, tu confirm. Itu confirm batal wuduk kerana akalnya hilang. Jadi kalau macam mengantuk tak lagi, macam tak tetap itu. Itu tak batal tidur tu, tak dikira tidur. Dihukumkan hanya mengantuk, muas dalam bahasa Arab. Itu kalau tidur sungguh sampai memang dia dah tak dengar apa yang semuanya, maka itu batal wuduknya. Nampak? Duduk tu, ia tak batal. Tapi kalau time duduk tu sampai keluar air, tengok dulu air tu. Tapi kalau duduk tak keluar air basi. Air basi tu keluar, yang hukum najis tu ialah datang daripada perut. Perut tu keluar, tu busuk tu. Kalau semata-mata keluar daripada kahak, mulut, tak, itu bukan najis. Geleli itu pasal bau, tapi itu bukan najis. Lepas tu kalau tidur macam ni, memang confirm keluar, datang daripada perut. Itu bau macam hanyir. Itu 4 benda yang boleh membatalkan wuduk. Habis, bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wuduk. Ada kali nak suci ambil wuduk lah. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Nak masuk dalam wuduk maka kena tahu dulu. Nak ambil wuduk kena tahu fardu wuduk, kewajiban wuduk. Ini tak boleh lupa ni. Ni mungkin biasa dulu dan kita sekolah, kalau sekolah memang akan belajar sama je ni. Persoalan dia ingat dah. Itulah kenapa walau dah besar kena hadir kelas solat. Kalau kamu memang dah ingat, alhamdulillah, habis SPM ataupun UPSR dulu, lepas tu tetap buku nota dulu tu simpan. Dan memang bila kita kerja, kita kadang lupa, kita tengok balik dan memang ingat sampai sekarang. Tak apa ni, tak boleh lupa ni benda wajib. Kamu lupa haram, jangan main. Apa tu kalau dah dewasa, bukan rasa tahu dah, ingat dah masalahnya. Tahu suku, ingatlah yang mudah. Jadi nak boleh ingat, itu yang kena hadir kelas-kelas fiqah, mana-mana kuliah. Ni 6 ni, ingat dah 6 tu. Ni tak boleh lupa. Ingat tu. Kalau siapa lupa, buka balik buku tu, tengok balik.
Hari ni ingat, habis lupa, besok buka balik. Tak pelik, lupa normal, masih melupa. Masalahnya dah lupa buat apa? Dah lupa biar. Ni haram, dosa. Lupa dia buka balik. Alhamdulillah settle lah tu. Bayangkan dia bertahun-tahun tak pernah tengok balik ni. Lepas tu dia ambil wuduk macam mana? Boleh jadi, tengoklah syaitan kacau sehingga dia akan rasa perbuatan ni tak wajib pun. Pula dah. Ataupun dia buat tu pun tidaklah betul-betul sempurna untuk cukup syarat wajib. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara. 6 perkara. Dalam 6 tu 4 anggota, 2 tu lain. Benda yang batin. 4 tu sahih, 2 tu batin. Nak mudah ingat dah. Semua 6. Nampak tu. Pertama, niat ni batin, tak nampak dalam hati. Niat dengan hati disertakan dia dengan membasuh 1 juzuk daripada mukanya. Tu maknanya time niat. Nak niat tu ketika mana dia mula sentuh air tu, mana maka tu start niat. Tak semesti di dahi. Kalau kita mulai air di pipi lah niat. Pandai-pandai lah sapu lah. Tapi kalau kita letak mudahnya ialah dahi. Lepas tu niat ketika dahi lah mudah. Dahi lari terus di atas. Tu niat. Niat. Bawah tu semua dia macam mana bacaan niat. Itu pertama. Niat dia serta dengan dia basuh. Memang tu dah makna niat. Niat itu ialah qasdu syai'in muqtarinin bi fi'li. Kita lintas sesuatu yang bersamaanlah lintasan tu dengan perbuatan. Itu yang kita panggil niat. Kita lintas saja aku tu sambil tangan kita buat. Serentak itulah dipanggil niat. Kalau apa-apa lintasan tapi tidak disertakan dengan niat, maka tak berdasarkan perbuatan, maka niat pun tak panggil. Sama daripada hal-hal dunia kita. Apa saja lintasan tapi kita tak buat. Nampak tu? Niat pun tak panggil, tu dipanggil qasad. Hanya lintasan sahaja. Itu satu. Dan kedua, tambah lagi. Dan sunat lafaz akan dia. Lafaz wajib dalam hati, mulut sunat melafazkan. Asal hukum sunat. Tapi bagi siapa yang mungkin ada masalah, masalah dalam nak menghadirkan hatinya, mari nakit waswah lah apalah, ataupun lupalah apalah, maka wajib bagi dia lafazkan ni supaya membantu untuk boleh memudahkan hatinya hadir. Nawaitu raf'al hadathi asghar. Itu yang wajib. Nawaitu raf'al hadathil asghar. Ataupun lain nawaitu, Allah sebut tak, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Ataupun nawaitu wudu pun boleh juga. Sahaja aku mengambil wudu. Atau nawaitu fardal wudu boleh. Nak letak fardu atau tidak pun tak ada masalah. Sah mana-mana pun. Nampak itu 3 lafaz tu yang boleh pilih mana-mana satu. Maka lafaz tu untuk apa? Nak membantu hati kita boleh hadir. Sama lah nanti lafaz dalam niat solat. Apa sama lah. Nak membantu untuk hati kita boleh hadir. Kalau rasa dah boleh hadir dah tak apa, kenapa? Sunat je lah lafaz. Tak apa, terus buat je. Itu nombor 1. Yang kedua, membasuh mukanya bermula had panjang. Ini start nombor 2, 3, 4. Itu 5. Itu semua tu anggota badan. Anggota badan, iaitu yang pertama anggota badan kepala, muka. Membasuh mukanya bermula had panjangnya daripada tempat tumbuh rambut kepalanya hingga 2 tulang dagunya. Ini bersama dulu lepas kita kitab Safinah khatam dah dulu lebih kurang sama poin itu. Disebut basuh bukan sapu. Maka bila kata basuh kena gosok. Itu sunat. Sunat dia gosok setiap kulit tu. Mana-mana. Terutamanya bahagian yang memang dia yakin
lambat sampai, atau susah sikit nak sampai air. Poin dia kita nak air tu rata pada seluruh wajah. Itu poin dia. So gosok-gosok tu nak membantu supaya air mengalir kena pada semua kulit tu. Jadi bergosok tu sunat. Gosok tu sunat. Dan lagi tempat-tempat yang memang ada bulu, itu lagi patut digosok supaya dapat betul-betul kena. Kalau perempuan sekben lah. Sekben tu sebahagian daripada muka, kena pasti kena basah sekben tu. Walau panjang macam mana pun basahkan semua. Panjang sekben tu. Maka hati-hati jangan ditarik sekben tu ke belakang. Orang potong pendek. Nampak itu nombor 2. Dan pada lehernya barang yang di antara dua telinganya. Ni yang sini cuping telinga tu panjang tu, tinggi gini. Dahi ke dagu, panjang dia cuping ke cuping. Dan wajib basuh barang yang ada di atas mukanya daripada bulu, dia kulit, daging yang tumbuh padanya. Kalau kata ada tumbuh apa-apa, penyakit apa keluar tubuh ini dalam muka ni, jadi ni pun kena basuh juga, pastikan basah. Kalau kata keluar daripada bahagian muka tak apalah, mana-mana yang keluar daripada bahagian muka, maka tu pun kena basuh juga. Nampak itu nombor 2. Ketiga, membasuh dua tangannya hingga siku keduanya. Membasuh dua tangan hingga ke siku keduanya. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada segala bulu-bulu. Jikalau lebih sekalipun, mana-mana bulu ni orang panjang kan, nampak? Dari bulu roma biasa tak ada kan, normalnya pendek je. Dan kulit dan daging yang tumbuh-tumbuh atas kedua. Kalau contoh tiba-tiba ada jari lebih, maka jari lebih tu pun dia kena basuh. Apa-apa tumbuhan yang datang dalam kawasan tangan tu, maka wajib basuh. Start daripada kuku sampailah ke siku. Maka nak sempurnakan tu tak dapat tidak, kena lebih sikit. Lebih tu wajib. Lebih sikit daripada siku supaya kena siku tu. Aturan dia tu boleh pilih dua-dua betul. Sama ada nak mula dengan kuku aling ataupun nak mula dengan siku aling bawah. Dua-dua tu betul. Dua-dua boleh. Itu kilah ulama antara Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Kalau nak memulakan, bila nak start, mana anggota nak start dalam nak ambil uduk tangan tu. Sunat kita gosok. Mazhab lain wajib tu. Nanti muncul sunat. Jadi sunat kita gosok ke semua. Kalau ada cincin, maka sunat dia putar-putarkan cincin tu. Tak buka pun tak apa. Asal dia putar-putar, pusing-pusingkan tu. Nampak itu nombor 3. Keempat, menyapu sedikit daripada kulit kepalanya atau rambut yang ada di dalam had kepalanya. Rambut yang pendek lah yang boleh sampai kulit. Dia point dia kulit, biar kena ke kulit tu. Mazhab kita Syafi'i alhamdulillah paling mudah. Mazhab Syafi'i dia letakkan sedikit tu, walau setitis. Itu tahap sikit tu. Mazhab Syafi'i lah yang memudahkan sungguh untuk basuh kepala ni. Ada pun mazhab lain, bukan separuh lah. Tak ada kata setitis, tak sah setitis lah. Kita tak. Kita setitis pun kena ke kepala, maka sah wudu. Air kat jari, gosok sikit, kena kepala, dah kena kulit dah. Settle. Sah dah wudu. Nampak? Cuma nak kesempurnaan supaya ikut dapat kita hormati mazhab lain yang kata wajib. Bagi mazhab kita pun sunat. Sunat buat macam mana yang ikut mazhab lain, iaitu basuh sapu keseluruhan kepalanya. Itu mazhab lain. Ada yang mazhab lain separuh sahaja, itu Maliki separuh je. Hafiz sampai satu kepala. Maka tu lebih bagus. Itu sunat. Kemudian
Kelima, membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki keduanya. Ini buku lali tu. Kawasan ke buku lali. Maka wajib basuh barang yang ada di atas keduanya daripada bulu, daging yang tumbuh, dan wajib menyampai akan air pada segala pecah-pecah dan kelipik-kelipik yang ada pada keduanya. Kalau ada kulit teropek ke apa ke, pun kena basuh juga. Kalau ada jari terlebih, 6 jari kaki dia pun basuh juga. Mana-mana daging yang keluar di kawasan kaki tu, maka wajib basuh juga. Daripada buku lali sampailah ke hujung kaki. Itu yang wajib. Yang sunat, kita gosok. Gosok celah-celah jari tu menggunakan jari hujung ni. Nampak tu. Itu sunat. Mazhab lain wajib ni. Maka itulah yang eloknya ni, pastikan yang paling penting tapak kaki tu. Itu yang kadang-kadang memang boleh terlepas pandang. Pastikan kita bila nak basuh kaki, kita tengok tapak kaki. Yakin terus. Bila tak tengok, maka itu macam-macam lah dia. Kan time solat baru perasan adanya nasi keras melekat di kaki. Pula ada. Bila keras melekat tu kena air tu, patah dulu. Jadi tu tapak tu paling-paling penting. Gosok di tapak tu. Dan di buku lali tu pun kadang-kadang boleh untuk tidak terkena. Tak betul-betul kena. Maka itu dah 2 poin tu lah yang paling-paling penting bila kita basuh kaki. Tapak kaki dengan buku lali. Itu 4 anggota wuduk, anggota badan. Itu semua tu wajib. Dan dah ke-6, tertib. Itu 4 anggota, 2 lagi benda yang lain. Niat dan tertib. Itu semua jumlah 6. Ini mazhab kita 6. Ada mazhab lain nombor 6 tak ada. Ada 5 je. Nampak? Ada lagi mazhab lain 4 je pula dah. Ada mazhab lain lah beza. Kita sini 6. Tertib. Apa tertib? Ikut aturan yang tetap. Daripada muka, tangan, kepala, kaki, ikut urutan tu. Maka batal wuduk ke siapa yang ambil muka tiba-tiba lompat ke kaki, batal. Ataupun dia terus start mula kaki, undur pula dah, undur kaki, kepala, tangan, muka, batal. Nampak tu. Jadi tertib. Itu tertib. Itu yang wajib. Ada yang sunat ialah mualat. Apa tu mualat? Iaitu dia segera, on the spot. Habis satu, terus sambung satu, terus sambung satu sampai 6. Nampak? Habis ke basuh muka, terus sambung ke basuh tangan. Itu mualat panggil. Itu sunat, tak wajib. Itu sunat. Maknanya boleh je kita ambil muka, lepas tu setik, relax aja, naik, haus lah. Boleh dah. Jangan buat benda yang boleh membatal wudu, sudahlah, kita tutup pula saja, dah balik. Ataupun teknologi biasanya ialah ketika mana tak ada air, tiba-tiba tu habis wudu sampai ke tangan, tak ada air, kacau. Macam mana ni? Pergi masjid. Nampak tu? Maknanya dah tangan tu, pergi masjid. Jauh masjid tu, pergilah masjid. Sampai masjid, sambung. Sambung, sah. Selagi dia tidak buat benda yang boleh membatalkan wuduk, maka wuduk dia sah. Nampak tu? Cuma tentang bab pahala afdal, itu tengok pada air yang masih melekat di tangan tu. Tu hikmah kenapa kalau tak ada benda-benda yang makruh, iaitu kita lap, kita lap air wuduk. Biar dia kering sendiri, jangan dilap. Jangan dilap. Lap tangan ke, lap muka ke, itu makruh. Jadi biar dia kering sendiri. Jadi selagi mana air itu masih ada, dia pergi ke masjid, elok je main kereta ke apa, jadi lambatlah kering dia tu. Sampai masjid pun masih ada lagi air-air bekas-bekas wuduk di muka dan di tangan. Dia sambunglah wuduk tu. Okey, tak betul. Okey, tak ada kata rosak pahala.
Pahala sama macam mana orang yang duduk sambung. Nampak? Tapi kalau kata dah sampai kering ni, maka barulah kata tak afdal, kuranglah pahala dia. Jadi limit ialah kita nak sambung kepada anggota seluruhnya ialah jangan sampai air itu kering. Nampak tu? Itulah dia 6 perkara fardu tu. Simple je, kita memang dah biasa buat dah. Maka kenapa lupa? Tak boleh lupa tu. Benda bukan benda baru pun. Benda yang mana biasa buat sehari pun. Maka jangan lupa. Ini yang wajib. Tahu lu dia faham wajib. Maka bila tahap ini wajib, selain ni sunat lah. Faham lah tu. Untuk telinga tu, telinga. Tu sunat lah semua tu. Itu faham ni tu. Tu dah faham wajib. Dia beritahu wajib. Maksudnya selain ni, apa-apa seri dia sebut. Nampak tu? Selain ni, maka itu semua wajib. Itu sunat. Nampak tu? Ni wajib. Itu kena betul belajar supaya kita boleh beza. Itu utama. Itu permulaan. Kita boleh beza mana sunat, mana tidak. Mana wajib, mana sunat. Tahu tu cukup dulu. Jangan sibuk-sibuk lain. Faham dulu. Biar faham beza dulu. Habis fasa bermula bersuci pada hadas besar. Habis tu tadi hadas kecil. Nak hadas kecil kena bersuci dengan wudu. Nampak tu. Ada pun hadas besar tak pat. Dan wudu tak sah wudu. Tak kena. Ini kenapa dipanggil kecil? Sebab dia tak dapat nak capai orang yang ada hadas besar. Bermula bersuci daripada hadas yang besar, iaitu dengan mandi. Nak tak nak kena mandi. Jadi ingat ini syariat Allah. Allah tetapkan. Maka memang pastilah kita boleh yakin 100%. Bukan mungkin lah, tak, memang yakin sungguh. Mestinya kena sesuai. Allah cipta kita macam mana contoh kita lah kan. Kalau kita yang cipta robot, kita yang cipta benda tu, maka kita tahu apa kekurangan benda tu. Jadi kita akan tahu apa nak backup. Bila kurang ni kena tambah ni buat elok. Kita yang tahu semua tu, kita yang buat. Mana yang kurang tahu dah. Setiap orang yang bekerja dia tahu dah. Nampak mana-mana tak faham dah ni sebab apa ni. Sebab dah biasa kan. Baju ke nampak koyak ni, koyak apa ni, mesti ni. Sebab pengalaman tahu dah apa sebab koyak tu. Apa cara nak elak koyak tu. Macam-macam mesti tahu je. Jadi Allah cipta manusia. Maka pastilah Allah tahu. Bukan sekadar zahir, bahkan batin, bahkan tenaga kita. Orang yang hadas besar ni bukan macam ni. Tengok yang ada kecil 4-4 yang tadi tu je. Orang yang buat salah satu dia 4-4 tu. Itu je. Maka itu padan dengan wuduk lah. Apa 4-4 yang sentuh lah apa benda tu. Wuduk tu boleh membasuh ke-4-4 tu. Boleh membasuh ke-4-4 perbuatan yang tadi boleh membatal wuduk tu. Tapi mandi tak badan. Mandi tak perlu mandi tak apa. Buat tu cukup lah. Biar ni lain. Ada besar ni. Nampak? Ini tak padan dengan wuduk, tak sah. Tak elok. Tapi tak padan dengan badan dia, dalaman dia, termasuk darah yang tu semua tu. Dia kena mandi. Jadi memang sungguh lah. Kalau kita gaji pun memang nak gaji pun. Mandi tu boleh membantu aliran darah dalam badan tu. Bermula suci daripada hadas besar, iaitu dengan mandi. Bermula sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Ini sama macam mana dalam kitab kita Safinah yang dah datang. Pertama mati. Mati dia. Ni kita lah yang kena wajib mandi. Jadi bila Allah mewajibkan, mesti ada lah tu. Tak padan dengan dia hanya basuh sikit-sikit. Dia kena mandi dengan tu. Baru membantu proses dalaman dia tu dah mati tu. Darahnya apa semua. Kedua, sebab keluar mani. Mani tu memang sungguh mani tu dia boleh melemahkan manusia. Lembek. Sebab mani itu hasil daripada mana? Campuran antara dalaman ni darah dalam perut ni. Nampak? Darah dengan susu dalam perut kita tu. Dia dah nama-nama sains dia. Campur tu
keluar air mani, nak boleh campur tu bukan senang, dia ada proses dia pula. Lepas tu kalau ada kaji mani yang paling terbaik ialah setelah 24 jam proses dalam perut. Maka jangan keluar 2-3 kali dalam 24 jam. Badan tak mampu tangguh, makin lembek, otak lemah. Itu ada kata Imam Syafi'i sendiri, antara penyebab orang lemah otak, jadi lembab, jadi lupa, jadi susah nak fikir, orang yang banyak jima dalam sehari tu, dia keluar mani, mana keluar mani, sebab tempoh dia 24 jam tu nak proses balik dia. Nak kasih cepat mandi, tu apa kena, Islam suruh mandi. Mandi itu boleh mempercepatkan proses ni. Kalau tak 24 jam ni dalam ni, bila mandi maka mungkin dah dapat lah, mungkin 12 jam ke dia dapat kurangan lah 20 jam ke. Jadi tengok tu, mandi tu bukan biasa-biasa. Maka mandi tu ada function kepada badan, memberi kekuatan kepada badan. Nampak? Maka itu bab mandi. Sama dalam lain bab penyakit. Memang kadang-kadang tu dua benda yang memang biasa belajar dah tu. Bila kita sakit, belajar daripada sakit kita. Jangan sakit biar gitu, dah siap lah bila belajar, kerana Allah nak bagi ilmu pada kita melalui sakit kita. Maka siapa yang dah sakit tu nikmat, maknanya kita boleh belajar kan, boleh rasa. Kalau tak kena, tak rasa, kita takkan tahu pasal tu, takkan ambil tahu pun. Bila sakit orang tahu yang mana ambil tahu. Maka yang biasalah yang sepanjang dah kena pun sakit kan, tinggi 4 kali. 42M yang wajib dibuat dia siapa sakit. Ini memang kita kaji sendiri daripada body kita dan daripada doktor pun kata wajib makan, wajib mandi, dua ni. Siapa sakit? Lagi-lagi sakit yang menyebabkan suhu badan. Sakit yang boleh merosakkan suhu badan. Suhu tak kawal, sekejap naik, sekejap turun. Maka mandi dan makan, dua ni wajib. Paksa ni, kena paksa ni. Nak paksa. Mandi dan makan, jangan tinggal. Siapa yang sakit, betul lah kenapa orang sakit memang tak apa, tak puasa pun. Memang kena, tenaga semua. Jadi antara tu mandi memang sembuh. Walau kita rasa sejuk lah apa dah, mandi boleh kawal darah. Nampak? Jadi ni yang wajib ni, wajib mandi. Tak mandi, kalau tak solat dosa maka wajib dia mandi supaya bau boleh, bukan sekadar untuk nak melepaskan hadas besar ni, bahkan untuk kesihatan kita. Ketiga, sebab jima jika tiada keluar mani sekalipun, walau tak keluar, iaitu dia masuk qadah, namanya hasyafah kalau bahasa Arab. Qadah hasyafah. Kita kepala helmet tu kan, kepala helmet tu masuk penuh, maka wajib mandi. Lelaki dan perempuan dua-dua wajib mandi. Bukan lelaki je, perempuan je. Dua-dua wajib mandi. Dari situ kenapa? Ada sebab tu. Kenapa? Walau dia tak keluar air mani. Itu perbuatan ni boleh melemahkan, bukan sekadar melemahkan badan, bahkan melemahkan batin, melemahkan rohani. Keempat, suci daripada haid. Tengok ni, hanya tengok kan, haid darah. Jadi tak padan dengan hanya basuh kemaluan. Walau dah suci macam mana, tak sabun macam-macam pun, tak mandi, tak sah juga. Maka itulah mandi bukan untuk nak sekadar bersih. Dia nak melepaskan hadas besar tu, maka tak padan. Walau wangi, perfume letak semua dah sembuh habis. Tak ada keputihan apa-apa, bersih. Tapi tak mandi, tak boleh solat. Nampak? Maka bila mana dia, maknanya suci lah, dah habis haid dah. Dah habis haid atau dalam tempoh tunggu. Itu pendapat, ada dua pendapat, ada tak masih haid, ada kata pendapat tak, itu dah masuk suci. Tempoh tunggu darah haid. Dah elok ke tidak? Dah elok ke tidak ni? Tunggu tu. Standard tunggu sehari kita boleh agak lah. Jadi kalau biasanya dah biasa. Tak sampai sehari pun. 8 jam tahu dah. Lepas 8 jam tak, terus solat lah. Tu tempoh tunggu tu suci bagi pendapat yang kedua.
Jadi kalau kata kita dah yang pegang kata ikut pendapat yang suci, mandi ya. Kena mandi dulu baru solat. Nampak? Lepas mandi semua selesai, besok keluar tak berdarah tu haid lah. Kira jadi haid balik Nampak? Kalau dulu sehari suci. Jadi sehari itulah mandi solat. Nampak? Baru dia dah puasa kan. Nak tunggu 3 hari tunggu pula dah. Nanya dia puasa. Tu boleh guna pendapat yang tu. Jadi kalau nak ambil itu suci, boleh mandi terus. Kelima, suci daripada nifas ni bagi orang yang beranak. Keluar darah nifas tu keluar. Keluar darah nifas ni biasanya keluar lah kalau tak keluar tu special tu. Allah mulia tu. Sayyidah Fatimah keluar hanya setitis. Setitis sahaja masa melahirkan Sayyidina Hasan. Solat asar, waktu asar tu, lepas solat, lepas tu nak beranak. Maghrib solat, suci terus. Jadi kalau Fatimah Az-Zahra, Fatimah yang suci, haid pun tak ada. Haid ni hanya mula-mula je. Mula-mula je dalam nak mentanda bahawa dia dah balik. Tu je, tu dah. Sampailah ketua tidak pernah keluar haid. Itu suci ni Sayyidina Fatimah Az-Zahra, maka dia boleh semayang solat macam biasa macam lelaki. Keenam bila dah beranak. Jadi walau dia tak berdarah, bersih molek, tapi beranak tu sendiri pun kena mandi. Nampak tu? Jika berserta dengan basah wajib mandi dengan ijma' ulama. Kalau terbasah tu nampak maknanya mesti darah tu, orang tak nampak. Maka mandi juga sebab darah. Dan jika tiada maka wajib ia atas kaul yang sahnya, iaitu tak apa. Tiada wajib, maka jika tiada maka wajib ia atas kaul yang sahnya. Sahdan habis tentang apa hadas besar. Ini tambahan. Ada sedikit sebut tentang bab darah. Bermula makna haid itu darah yang beradat oleh perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. 9 tahun. Dia ikut tahun hijrah. Ini tinggal convert sini lah. Lahir dia bila, convert kepada tahun hijrah. Sekarang senang Google je. Dan sekurang-kurang masanya sehari semalam, iaitu 24 jam. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari dengan malamnya. Bermula kebanyakan perempuan haid ia 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Ini tentang keluar darah tu. Pertama kena faham tempoh minima, tempoh maksima. Faham tu dulu. Jangan terus nak ambil tempoh adat. Adat tu bukan hukum. Kita first mula-mula tengok tempoh yang minima dan maksima tu dulu. Lepas tu baru ambil adat, baru jadi hukum adat. Maka paling-paling kurang 24 jam, jangan kurang daripada 24 jam. Dan paling banyak 15 hari, 15 malam. Bermakna dalam 15 hari itu pastikan kalau kata paling-paling kurang lah kena keluar tempoh 24 jam. Ni bagi siapa yang orang yang keluar sikit-sikit. Dia keluar ikut jam. Sehari keluar hanya sejam. Tak apa, tak ada masalah. Selagi masih bawah 15 hari tu. Nampak? 2 hari 3 jam. Bayangkan 2 hari tu keluar 3 jam. 2 hari 3 jam, 3 jam. Kita tambah. Kalau kata dapatlah bawah 15 hari tu jumlah jam, alhamdulillah cukup 24 jam, maka sepanjang 10 hari tu semua haid. Nampak tu? Pastikan kena 24 jam. Kalau kata sampai dah nak ke hari 15 dah, kira-kira alamak baru 23 jam 40 minit, kacau. Maka maknanya tempoh semua tu dipanggil istihadah. Belum hukum haid lagi belum suci lagi, dipanggil hukum istihadah. Bila istihadah, kena tengok balik lah perbahasan istihadah macam mana. Istihadah tu lah yang penyelesaian. Maka kerana itulah orang perempuan kena seeloknya lebih baik cantik.
Dia ada kalender khas, ini kalender haid. Untuk dia catat tanda senang. Berapa tempoh, bulan lepas berapa. Standard. Supaya bila mana istihadah, dia cek balik kan. Tengok balik jadual bulan lepas sana. Baru boleh ukur berapa hari nak haid. Nampak? Jadi kalau tak tahu masalah habis. Ni melibatkan solat. Kena cakna. Ni kalau nak detail memang kena ada kelas lahir. Kena cari kelas lahir untuk fokus betul-betul bab ni. Ada panjang bahas yang masalah ni. Biasa kalau kita sendiri pun biasa mengajar kelas darah ni 3 jam. Ambil masa 3 jam full semua. Dah biasa dah pernah buat kan. Kalau musimat semua pukul 9 malam sampai 12 malam. Habis. Semua sebut tentang istihadah, semua 7 peringkat istihadah. Itu kena kelas lain, khas kelas darah. Nampak tu. Pastikan betul-betul faham betul-betul perihal tu. Itu tempoh banyak dan tempoh kurang. Adapun kalau kata elok alhamdulillah dah lepas dah 24 jam. Baru tengok hari. Nampak tu dunia flow-flow dia. Dah lepas, maknanya 2 hari cukup 24 jam. Alhamdulillah. Lepas tu baru kira berapa hari head ni. Lepas tu. Tu head dia normal 4 atau 5 atau 6 atau 7 tu atas masing-masing punya lah. Tak ada masalah pun. Jangan risau lah berapa 5. Normal bawah 7. Standard tu. Lebih pun tak ada masalah. Asalkan bawah 15. Dia lebih 15 tu baru dikira sakit. Nampak tu. Kadang ada orang yang mungkin tak ada apa, kadang banyak lewat lebih atas masing-masing. Sebab ni kaitan hormon. Hormon ni kaitan dengan emosi. Emosi kita hari macam mana? Orang yang boleh kawal, maka darah terkawal. Bila kita sendiri boleh kawal diri, maka darah kita akan terkawal. Nampak? Kita sendiri itu hati-hati orang yang patutnya orang head ni lebih kena banyak berzikir. Lebih daripada waktu dia suci. Supaya nak lebih tenang. Inilah menjadi kekurangan kita, terutamanya golongan wanita yang malas berzikir. Sehari berapa zikir? Cecah 1000 lah. Malas tu. Nampak tu. Siapa perempuan kalau kata bolehlah zikir, paling 500. Tengoklah rasa sendiri beza dia. Darah kamu lahir. Kena buat tu, buat tak nak tolak kan. Sekurang-kurang 5 waktu tu, setiap satu waktu 100 dapat 500. Pilihlah apa-apa pun, sekurang-kurang kalau tak tahu nak buat apa, la ilaha illallah tu paling basic. Zikir tu sehari 500. Rasa sendiri macam mana. Kalau time suci pun kita kurang zikir, time haid confirm tak sikit langsung. Tak sikit langsung terus. Innalillah. Ingat time haid pun dituntut zikir supaya kawal darah kamu tu. Orang jadilah alhamdulillah. Okey, tenang je. Mungkin kalau habis sekejap, jadi Allah bagi chance dia nak zikir banyak, beramal banyak. Nampak tu. Ni baru boleh kawal emosi tu. Tidak habis susah. Macam-macam lah emosi tu lah, ini tak stabil lah, apalah. Nampak kadang sampai tahap mental. Na'udzubillah. Lepas tu nak salah lahir pula dah. Nampak? Diri sendiri yang tak kawal. Time suci pun malas. Nak salah lahir pula. Tak ada. Kita boleh kawal diri sendiri. Kita kena buatkan diri sendiri. Itu tentang keluar darah yang keluar. Bermula sekurang-kurang ni yang tak keluar pula, tahan, ini suci. Sekurang-kurang suci antara 2 head. Head pertama, head kedua, berapa tempoh tu? Paling sikit, jangan kurang dah ni. Kalau kurang dah tak panggil head istihadah dah. 15 hari. Ini kalau bahasa lambat head ni dia ada sifir-sifir dia. Sifir-sifir head yang istihadah. Sifir-sifir head istihadah. Biasa boleh buat quiz ke boleh dah belajar. 889 jawapan. 995 jawapan. Itu sifir-sifir head. 775 jawapan. Nampak 7 maknanya maksudnya 7 tu keluar head. 7 hari suci. 7 hari pula keluar head lagi. Jawapan. Nampak? 3 tu Ni head pertama, head kedua tu tengah suci. Sepatutnya mesti lebih.
Tu baru tak istihadah. Ni yang ada kes-kes istihadah. Kes-kes istihadah. Nampak tu. Ada yang boleh tengoklah jumlah tu. Nampak. Tu sifir yang normal lah, biasa kalau buat istihadah. Yang biasa orang istihadah biasa macam tu. 398 kacau. Kacau. Dengar tu. Aduh, sakitnya, kesiannya lah. Tu dah tahu. Ni biasa pelik ke biasa kita tengok yang disyarahkan orang tentang sampai betul-betul memahami tak tahu lah pengalaman orang lain bezanya. Kita sendiri dah biasa tengok sendiri buka macam mana ustazah masyarah dan lelaki masyarah itu habis-habis lebih macam dia pula bila kita tu beritahu Habib, tanya Habib ni orang jadi perempuan dia 389 takkan lah macam tu Habib kata silap kot. Dia tak tahu hukum dia tak tahu hukum, dia takut tu macam dia pula nampak? Dia tak pernah keluar dia kena tahu dah perasaan tu. Sakit tu, takkan lah gitu. Tu cek balik, kau salah kira ke? Tu salah tempo tu. Tu jawapan dia Ada dengar Ustazah macam ni jawapan? Bila keluar masalah haid yang tak sabar, kita nak turun hukum. Kita dengar pedih kita pun tak ada terikut dia belajar dia lama dia tengok balik kesesatan istihadah semua. Kita kalau jangan dengar masalah orang, masalah yang haid tak teratur ni, akhirnya dengar tu janganlah sakit ni tu. Pelik ni. Tak elok tu. Nampak? Tu sampai sekarang ingat dia. Macam tu jawapan dia. Terkejut kita. Kita nak tahu masalah macam mana ni. Ni istihadah apa ni dia pula jadi macam sakit. Takkanlah macam tu. Salah kira ke apa ni. Itulah jawapan. First time dengar jawapan macam tu daripada seorang lelaki. Bukan perempuan. Itu kalau belajar tahulah jumlah-jumlah sifir istihadah. Jangan macam tu Ini bahaya bila mana biasanya orang macam ni kalau kena orang yang memang sebelum dia tak pernah cakap langsung pada jumlah haid. Berapa lepas tu darah sana merah ke hitam pekat macam mana, berapa tempoh merah, berapa tempoh hitam. Mana tahu tu. Kita yang keluar. Nampak? Kenapa tak tahu? Nampak? Kawan saya dia datang setahun 2 kali. Tak perlu. Kalau kata memang sihat, alhamdulillah Allah beri peluang. Doktor kata sihat, alhamdulillah Allah bagi peluang puasa penuh, alhamdulillah. Bagus tu. Tu jangan pelik, jangan kata apa sakit kan tak. Selagi doktor tengok elok, settle lah. Ini jin ke pula? Tak ada jin Saya Fatimah sihat. Kenapa? Baguslah tu mana. Allah bagi peluang lah tu. Tak nak beramal lah. Nampak tu. Itu suci tu tak ada limit yang paling sebut. Ni paling sikit 15 hari tu paling sikit. Jangan kurang. Kita keluar haid 8 hari. Lepas tu kena kalau kata betul kamu suci, maknanya kena lebih 15 hari. Lepas 15 hari baru keluar darah, okey, tu darah haid. Kalau tak main tukar haid. Bila tak habis semua ni contoh 3 hari keluar darah, lepas tu 5 hari je suci. Lepas tu darah pula keluar. Darah keluar ni pula berapa? 3, 5, 8. Kacau. 3, 5 suci, 8 hari keluar darah. Berapa jumlah semua ni? 3, 5 tambah berapa? Lebih 15. Jadi tempoh tu semua ni bukan sikit, semua ni start 3 ke. 3, 5, 8 ni semua istihadah. Maka kena tengok balik macam mana keadaan dia. Baru boleh hukum berapa hari suci, berapa tidak. Jangan sampai istihadah level 5. Mampu kerah kalau kata tu habis-habis memang mati perempuan ni. Dia matilah. Istihadah level 5. Kacau dia. Sian dia. Dia tak boleh bersama dengan suami. Langsung matilah. Kenapa? Nanya tu bahaya. Jangan sampai istihadah level 5 ni ada orang yang memang tak tahu langsung berapa darah hitam kamu. Entahlah. Berlepas berapa hari? Entahlah. Sudah ada. Tak cakap langsung. Kacau. Itu tempoh paling sikit 15 hari, 15 malam mesti kena suci. Mesti suci. Nampak tu. Bau darah yang keluar ia kurang daripada masa sekurang-kurang haid. Ni sebut dia.
Salah, terlajak ni mana ni? Sudah. Bermula makna nifas. Oh, tu nampak nifas terus. Lepas sekurang suci antara dua haid ialah 15 hari. Sebanyak-banyak nampak. Tak ada limit. Sucinya haid tak ada limit. Lepas tu tak ada masalah pun. Setahun tak keluar. Bukan banyak pun. Tak banyak pun. Nampak? Yes, alhamdulillah. Tak ada limit. Allah bagi chance. Ni anugerah Allah bagi pada mana-mana perempuan. Ya Allah bagi panjang suci. Maka gunakan nikmat tu. Sebanyak-banyak limit, banyak haid suci, tak ada limit. Terus ambil nifas. Maka bermula nifas iaitu darah yang keluar ia ada kemudian daripada beranak sekurang-kurangnya 1 lahzah, iaitu masa yang amat sedikit, dan sebanyak-banyaknya 60 hari dengan malamnya. Itu paling banyak, maksima tu. Lepas tu istihadah. Dan yang ghalib perempuan itu nifas itu ia 30 hari atau maaf bahasa Arab lah, maaf puluh. Itu bahasa Arab pula. 40 hari dengan malamnya. Bukan ain. Atau 40 hari dengan malam. Normal 40 hari ataupun 35 hari, ikutlah masing-masing. Itu standard. Itulah yang kita biasa kata pantang 40 tu. Dalam nak menjaga dalam nifas tu je. Bagi siapa yang awal, tak apalah. Ada orang mungkin 15 hari je nifas. Lepas tu haid. Nak tahu tu, tengok pengalaman haid melepas. Tu tahu terang tu. Jangan tinggal setiap kalender tu. Buang pula. Nampak? Pengalaman haid 2 sebelum beranak sebelum nak lahir anak tu, sebelum beranak tu, kamu haid macam mana? Berapa tempoh kamu? Tu boleh tahu dah. Jadi kamu nifas, contoh 5 hari nifas. Stop. Stop tu kamu ada pengalaman, boleh tahu dah tu. Nak boleh tahu lepas tu haid ataupun nifas balik. Kalau tak ada pengalaman, normalnya 15 hari. Kalau orang kata 5 hari kita darah nifas, lepas beranak tu stop, tak keluar langsung. 15 hari tak keluar langsung. Lepas tu boleh tiba tu haid, bukan nifas tu haid. Maknanya kamu nifas kamu settle, habis dah. Kamu dah tak nifas. Sebab biasa nifas ni dia akan berterusan. Dia tak ada skip. Ada hari keluar besok tak, tu haid. Nampak tu? Nifas dah, nifas dia bersambung je. Setiap hari keluar darah, maknanya tu nifas. Tak ada skip. Nampak? Kalau skip mungkin saya 2 hari tu okey lah, apalah. Nampak? Biar kau sampai 5 hari, nampak? Kosong. Memang biasa bersih tu. Dah boleh mandi ya. Nampak? Itu bagi nifas. Bermula darah yang keluar ia kurang daripada masa sekurang-kurang haid atau lebih daripada masa sebanyak-banyaknya. Jadi sekurang-kurang 24 jam, lebih-lebih 15 hari, atau darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas 60 hari, iaitu darah istihadah namanya. Dah tak panggil lah. Bukan ia darah haid dan nifas. Nampak tu istihadah, maka hukumnya lain pula. Masalah istihadah lain pula hukumnya. Itu kena bahas lain. Sini pun tak sebut sini. Masalah istihadah tak sebut sini. Itu kena buka tentang pembahasan kitab khas tentang bab haid. Haid dan nifas istihadah. Habis tambah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sambung lagi perihal ni lepas raya nanti.